Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fiz Zakuan dan bersama saya Mikael Noharis. kami dari unit TV PSS Abi Sena. Pada hari ini SMK 1 telah mengadakan majlis tadarus Al-Quran untuk mengganti kedatangan ayat-ayat suci Al-Quran ke Kota Mekah. Tanpa kita melengahkan masa, jom kita temu bual bersama cikgu dan murid. Cikgu, boleh saya tanya beberapa soalan kat cikgu? Boleh? Pada pendapat cikgu, apakah pengajaran yang kita boleh peroleh daripada tadarus Al-Quran? Okay, Assalamualaikum. Pada pendapat saya, pengajaran yang kita boleh dapat bila mengikuti program tadarus Al-Quran, yang pertama kita mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda lah. Seperti mana yang kita tahu, bila kita baca Al-Quran, satu huruf Al-Quran memberikan kita pahala 10 ganjaran pahala. Okay, yang kedua, kebaikan tadarus ni ialah kita boleh memperbetulkan bacaan Al-Quran. Ini kerana bila kita mengikuti tadarus Al-Quran, kita ada kumpulan kecil. Jadi jika kita tersalah bacaan, kawan ataupun ahli kumpulan kita akan memperbetulkan bacaan kita. Okey, itu sahaja. Last question cikgu. Apakah harapan cikgu untuk next bacaan tadarus Al-Quran pada tahun depan? Okay. Harapan saya untuk program tadarus Al-Quran pada tahun hadapan supaya kita boleh melibatkan lebih ramai murid lah untuk mengikuti kumpulan tadarus ni. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Cikgu. Next kita pergi kat Mika pula. Okey, bersama saya Mikael. Jom ikut kita pergi bersoal seorang budak SMK Biasa 1. Awak boleh bangun? Boleh bangun tak? Okay. Pegang mic ni? Alright. Okey. Hai guys. Okey, boleh abang perkenalkan nama? Nama saya Abu, 93G. Hari ni abang akan soal saya, entahlah apalah. Okey. Okey Abu, jika Abu diberi pilihan, Abu nak tak masuk tadarus Al-Quran? Kalau ada pilihan, boleh je. InsyaAllah rezeki abang. Kalau kerja rumah tak banyak-banyak, boleh je. Oh, InsyaAllah kalau awak ada rezeki, InsyaAllah. kita jumpa Boleh bang, boleh. Baik. Alright. Okay. Terima kasih Abu. Selamat bang. Selamat masa dengan saya. Alright. Boleh bentangkan semua kita semua dapat manfaat dari majlis ini. Okey, itu saja dari kami. Terima kasih. Kalau boleh jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya Johan Mukris melaporkan berita eksklusif di luar dan di dalam sekolah kepada anda. Pada hari ini, hari Jumaat bertarikh 21 hari bulan 3 2025 bersamaan dengan 20 Ramadan 1446 Hijrah, SMK Bandar Seri Damansara 1 menganjurkan majlis iftar dan solat tarawih di dataran sekolah. Seperti mana anda boleh lihat sekarang, pelajar lelaki berkumpul di dataran di bawah khemah, sementara pelajar wanita berkumpul di Dewan Buniman. Dan tidak terlupa juga SMK Bandar Seri Damansara 1 menjemput imam muda Fadlil untuk memimpin bacaan doa, solat fardu dan solat tarawih. Selepas ini saya akan serahkan kepada Marisa. Marisa, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Marisa, wartawan SMK Bandar Seri Damansara 1, dan hari ini saya nak bertemu puas dengan beberapa orang guru, murid dan juga ibu bapa yang hadir untuk Iftar Ramadan 2025. Jom. Okey, di sini kita ada pengetua dan juga PK1, dan hari ini saya nak bertemu puas dengan pengetua. Okey cikgu. Bagi cikgu kan, kenapa kita perlu mengadakan Iftar Ramadan untuk setiap tahun? Yang pertama sekali adalah untuk mengeratkan hubungan antara sekolah dengan ibu bapa. Jadi kita jemput sekali ibu bapa datang. Jadi kita sama-sama membuka puasa bersama-sama. Sambil itu kita bolehlah berbual-bual tentang sekolah, pencapaian sekolah ataupun aktiviti buku dan sebagainya. Jadi tujuan utama dia itu memang untuk merapatkan hubungan antara sekolah dengan anak-anak, murid dengan ibu bapa yang paling penting. Baik, terima kasih cikgu. Jadi cikgu rasa kan hari ini cikgu paling menantikan apa hari ini? Paling menantikan apa? Macam makanan ke ataupun untuk berjumpa dengan ibu bapa? Yang saya paling nantikan sekarang ni adalah imam tarawih kita tu sebenarnya adalah dari pelajar sendiri. Itu yang saya nantikan. Kalau sebelum ni kita jemput orang luar. Tapi tahun ni memang pelajar tersebut yang offer diri dia, tawarkan diri dia untuk menjadi imam untuk solat tarawih. Itu yang saya nantikan dan saya sangat berbangga. Terima kasih cikgu. Okey.
Okey, tadi kita dah interview pengetua, sekarang kita nak interview guru pula. Assalamualaikum cikgu. Okey, hari ini saya nak interview cikgu boleh? Ya. Okey, jadi saya nak tanya saya ada. Jadi cikgu, apa yang cikgu nampak, suasana apa yang cikgu nampak di sini? Okey, nampaknya ya. Okey, sebelum tu syukur alhamdulillah ya. Okey, kita maknanya berjaya mengadakan acara tahunan ya di bulan Ramadan, iaitu iftar untuk bulan Ramadan tahun ni. Dan pada saya memang suasananya memang berbeza daripada tahun lepas, nampak lebih meriah ya. Mungkin sebab kita adakan kemah ya, dan banyak tempat lah ya, dengan terang ya, spotlight pun dah baiki. Okey, jadi saya harap murid-murid semua supaya benda ni menjadi kenangan lah kat murid-murid selepas dah keluar daripada sekolah ni kan. Dan saya harap program ni juga memberikan ataupun mengeratkan lagi silaturahim antara sesama murid ataupun murid dengan guru-guru, guru-guru dengan ibu bapa dan semualah. Okey, jadi itu sajalah. Okey. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Tadi kita dah interview guru kan. Sekarang kita nak interview murid pula lah. Jom. Okey, Assalamualaikum. Salam. Jadi salam. Nak tanyalah. Okey, dekat sini kan, makanan apa yang paling sedap? Paling sedap cheese tart. Kenapa? Sebab dia cheese tart, dia dessert dalam manis. Lepas tu memang sedap. Ada macam intern, ada coklat, kiwi, blueberry, strawberry, super sedap gila. Lepas tu nasi tomato. Tadi nasi tomato Nasi hujan. Tak tahu. Tapi yang tu nasi tomato, main dish pun sedap gila. Tapi ayam dia pedas sikit Tapi sedap. Wah, ada pedas. Pedas lah. Pedas. Pedas. Dah rasa 2 kali tadi dah. 2 kali. Patutlah makan habis. Ya. Makan habis. Kau habiskan tu. Lagi? Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Saya ni saya mau temu bual dengan pelajar lelaki pula. Jom. Dek. Okey, Dek. Assalamualaikum, Dek. Macam mana, Nen? Ya, betul. Dek. Adik Farin. Okey, Dek. Saya mau tanya. Macam mana makanan sedap ke? Alhamdulillah, so far okey lah. Tak ada lagi gaduh-gaduh nak makanan. Cukup okay. sedap. Ada berebut tak? Berebut tak ada lah. Cuma tak beratur tadi. Tak beratur. Nampak macam Messi lah. Makanan macam mana? Makanan okey. Mana yang favourite kamu? Tart cheese tart. Tart cheese. Oh, sedap Saya tak sempat rasa pun. Lambat. Aduh, diam. Okey, macam mana pula suasana? Okey, meriah. Tengok macam ramai datang alhamdulillah. Okey. Macam tak macam tahun lepas lah. Tahun lepas macam kosong sikit tahun ni ramai sikit. Okey, meriah saya. Ya, meriah. Okey. Terima kasih. Hari ni saya mau temu bual guru lelaki. Jom kita temu bual. Cikgu. Saya mau minta pendapat cikgu tentang makanan yang disediakan oleh panitia pendidikan Islam. Ya, bukan panitia yang sediakan. Apa maksud cikgu? Semua guru yang sediakan. Okey, cikgu. Minta pendapat. Pendapat apa? Tentang makanan. Makanan Alhamdulillah makanan mencukupi. Dan makanan yang disediakan pun sedap. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang menyumbang ya. Baik. Tanpa anda tidak mampu untuk kami sediakan makanan yang banyak ini ya. Awak dah makan? Saya dah makan, cikgu. Cikgu dah makan dah? Dah makan. Okey, cikgu. Cahaya. Okey. Sekarang ni saya mau temu bual dengan parent lelaki. Jom buka saya. Berhenti sekejap. Okey, kita siap-siap untuk Tuan, Cikgu Tuan, saya mau bertanya bagaimana suasana di iftar di sekolah? Macam mana makanan? Sedap? Suasana meriah, makanan sedap. Itu simple. Saya suka macam tu. Makanan tuan yang mana? Yang tuan suka makan? Yang nasi tu lah. Yang nasi? Nasi merah tu? Sedap. Selain daripada tu, ada apa lagi? Buah temika ada. Buah temika. Biasa lah buah temika kan? Selalu saya dapat tak manis. Sini manis. Rare ni untuk temika ni kan? Susah jumpa. Dekat air kosong tu rasa macam air kosong. Betul. Terima kasih tuan. Okey, itu saya akan bagi ke Marisa pula. Okey, jadi itu saja buat video kali ini. Selepas kita interview beberapa orang guru, murid, pengetua, parents. Okey, jadi Assalamualaikum.